Hi guys, welcome back to my channel for unboxing and review. So hari ni aku just unboxing 2 Pokemon Takara Tomy. Tapi yang ni adalah part 24 punya, part nombor 24. Untuk kau yang boleh tengok part 1 sampai part 23, part 23 tu, macam biasalah dia punya link tu semua kat description. Kau hanya perlu tekan je lah kat bawah tu. Aku ada buat dia punya playlist tu. So Pokemon first yang kita nak unboxing hari ni adalah Cyndaquil. So ni adalah packaging Cyndaquil tu. Macam biasalah ada nama dia Cyndaquil, lepas tu ada berat dia semua. Lepas tu brand dia brand Takara Tomy, Moncolor EX ni. Lepas tu ada Pokemon Cyndaquil tu. Tapi yang buat select dia buat tak lawa dia punya brand ni nampak kat sini tau, dia mencop ni. Lepas tu dia buat kat bawah situ ke apa kan ni. So nampak macam kurang lawa tau. Kebetulan nak macam mana dia ada buat macam tu kan. So beli je lah. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat-sangat ada caution apa benda ni, made in China. So kita buka dia. Yang ni semua aku dah buka dia punya tube supaya lagi senang nak unboxing ni. So inilah Pokemon Cyndaquil tu. Pada aku okey lah, Pokemon ni kira berat lah juga. Cuma kat sini bila buka je nampak penjok dia macam tak berapa nak kemas tau. Tapi boleh lah, tak apalah. Cyndaquil ni adalah nama English dia. Nama Japanese dia adalah Hino Arashi. Pada aku lagi sedap Cyndaquil kot Hino Arashi tu. Arashi bukannya ribut tu ke? So kita tengok kat bahagian muka dia. Muka dia tak ada apa, setakat ada mata tertutup macam tu je. And ada punya bahagian mulut bawah ni. Lepas tu penjab dia kat sini tak berapa nak cantik. Lepas tu kategori Cyndaquil ni dia adalah Fire Mouse Pokemon. Dia lebih kurang sama macam yang Pikachu yang tu Electric Mouse Pokemon. Yang ni Fire Mouse Pokemon. Tapi ni bukannya yang Hedgehog ke? Hedgehog tu bukannya lain ke? Aku pun tak tahu sangat pasal binatang ni. Tangan dia tak ada apa sangat, setakat dia tertutup macam tu je. Lepas tu kalau boleh nampak dia ni api dia. Confirm lah dia ni adalah Fire type. Lepas tu yang ni api dia jadi tak cantik tau. Dia macam ni kan Nintendo Pokemon ni. Lepas tu dia buat lah kat bahagian bawah ni ke apa kan. Bawah sini pun boleh je kot. Tapi itulah dia buat kat api dia. Api dia kau tengok ni macam durian pun ada lah juga kan. Cuma bawah ni jadi durian. Oh patutlah dia buat kat sini pun sama. Jadi tak cantik lah kan. Dua-dua dia buat macam ni. Aduhai. Lepas tu Cyndaquil ni dia first keluar dekat dengan Gen 2 yang Johto Region. And Pokédex entry dia nombor dia 0155 155. Lepas tu Cyndaquil ni kaki dia tak ada apa sangat ada kuku warna silver macam tu, warna kelabu ni. Lepas tu evolution Cyndaquil ni, the first stage dia adalah Cyndaquil yang ni. Lepas tu dia berevolve jadi Quail Lava. Dia jadi macam lagi panjang badan dia macam tu, and ada api juga sama je. Lepas tu Quail Lava tu dia boleh berevolve untuk final stage dia boleh jadi Typhlosion. Tapi yang Typhlosion tu dah ada regional form tau. Yang lagi satu Typhlosion Hisuian form. Yang tu time dia keluar dekat yang Pokemon Legend Arceus. Weakness yang Cyndaquil ni dia weak dengan yang water type, ground type dan juga rock type Pokemon. Biasalah bila ada api macam ni kau simbak air kau pun dia kalah. Cyndaquil ni dia starter gen kedua yang Johto Region tu kan. Dia sama dengan yang Totodile dan juga yang Chikorita. Yang Chikorita tu aku ada unboxing sebelum ni. Kau boleh tengok macam biasalah ada link tu dekat description. Kau tengok je kat bawah tu. And Cyndaquil ni ada juga keluar dekat yang Pokemon Ruby and Sapphire. Yang tu Ash ada juga tangkap yang Cyndaquil ni, tapi dia just evolve sampai jadi Quail Lava je. So inilah first Pokemon yang kita unboxing hari ni, Cyndaquil. Tapi belakang ni tengok sumpah macam durian. Dia tak nampak macam api pun. So letak dekat sini. Biar dia ada ke sana. Second Pokemon yang kita nak unboxing hari ni adalah Tweki. Ini adalah second stage evolution Grookey. Grookey aku dah unboxing sebelum ni. Aku tak ingat part nombor berapa. Macam biasa link dia semua kat description. So ini adalah packaging dia. Nombor dia MS32. Macam biasalah brand dia brand Takara Tomy. Lepas tu ada tulis Monster Collection. Lepas tu ni adalah Tweki tu, monyet tu. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat, setakat ada caution apa benda ni tu Japanese tu, tapi made in China. Semua made in China. Ok jap kita buka dia. Semua memang aku dah buka tip. Itu kan slow. Ada semut. Aku tak tahu kenapa bersemut. Maybe sebab masa tu kucing aku bawa masuk ikan goreng kot. Aku bagi dia ikan goreng tu kat luar. Boleh udah bawa masuk dalam bilik. Ok, rambut Tweki ni sumpah lawa. So ni Pokemon Tweki tu. Nama English dia adalah Tweki, tapi nama Japanese dia adalah Bachinki. Macam tu lah kalau aku salah sebut, sorry. Monyet ni sumpah comel gila lawa. And dia ni adalah evil form daripada yang Grookey tu. So first kita kat bahagian muka dia. Muka dia comel lah juga kan. Dia macam kau tengok ni, kalau kita tutup tangan dengan kaki dia semua dia macam yang Diglett pun ada juga kan. So ada hidung dia warna oren, mata dia macam tengah tengok siapa aku tak tahu. Tapi lawa dia, rambut pang dia ni sumpah lawa. Dia macam rambut Torchic pun ada lah juga kan. Torchic pun lebih kurang sama cakap warna dia kan. Lepas tu telinga dia dengan rambut ke tepi dia sumpah cantik. Yang dia ni kan yang main drum tu. And kat bahagian dada dia ada macam yang bentuk boomerang pun ada lah juga. Lepas tu kategori Tweki ni adalah beat Pokemon. Maybe sebab dia pukul ni kot, pukul drum kot, yang tu beat kot, ataupun beat yang rentak tu. Lepas tu
So type dia adalah grass type Pokemon. Dah warna hijau kan, confirm lah grass type. And dia ni keluar time dekat yang gen ke-8 yang Galar region. Lepas tu kita kat bahagian tangan dia dah warna hitam. And ada dekat dia punya yang apa ni, kat dia punya wrist ni ada warna hijau tau. Sama dia macam yang apa tu, bukan Rillaboom, Zarude. Zarude pun ada juga hijau macam ni tau. Cuma yang ni satu je. Kalau Zarude ada 2-3 macam tu. Tapi memang both kanan dia memang ada benda hijau macam ni. And both kat tangan dia ada pegang yang stick ni. Yang dekat Pokemon Journey tu ada keluar tau yang Tweki ni. Tapi dia punya kayu tu salah satu hilang. So dia mengamuk lah. Bukan mengamuk, dia macam serabut lah. Barang dia hilang kan. So dia macam stress. Macam hidup dia tak keruai macam tu. Lepas tu Pokemon entry Tweki ni nombor dia adalah 0811-811. Lepas tu bahagian kaki dia tak adalah apa sangat. Kaki dia warna hijau tapi tangan dia oren. Ada hitam. Lepas tu kaki dia kaki hijau. Maybe kaki dia betul tutup dengan bulu-bulu ni kot. Tu yang tak ada warna hitam ke oren. Lepas tu belakang dia tak ada apa sangat. Ekor dia sangat ekor pendek macam tu je. Selalu monyet bukan ekor panjang ke? Tak juga kot, sebab monyet kan ada banyak spesies kan. So ni maybe kot yang monyet spesies ekor pendek kot. Lepas tu evolution yang Tweki ni, first stage dia adalah Grookey. Lepas tu dia ber-evolve jadi Tweki yang ni, second stage dia. Lepas tu Tweki ni boleh ber-evolve lagi, final stage dia jadi Rillaboom, yang gorilla besar yang main drum tu. Lepas tu weakness yang Tweki ni, dia weak dengan yang fire type, ice type, poison type, flying type dan juga bug type Pokemon. Dekat Pokemon Journey tu, Go punya yang apa tu, Grookey dia tak evolve pun sampai jadi Tweki ni. Tak evolve pun, dia tak evolve langsung pun. Sebab dia macam Grookey tu ikut je, dia lawan tu lawan, cuma dia macam dia tak membesar macam tu. So ini second Pokemon yang kita unboxing hari ni, Tweki. Dia cantik, dia bahagian rambut pang ni je. Dia memang sesuai yang ni kan, macam main drum ni kan. Rasa memang kena beli miniature drum tu lah. So letak sini yang boleh ambil gambar ke buat video kan. So inilah dua Pokemon yang kita unboxing hari ni. Kita ada Cyndaquil dan juga Tweki. Antara dua ni memang satu favourite korang. Favourite aku adalah yang Tweki ni. Design dia lagi cantik lah daripada yang Cyndaquil ni. Cyndaquil ni design dia pada aku agak simple. Lepas tu dia punya kat toys ni macam agak kurang sikit. Api dia pada aku macam tak berapa nak jadilah. Dia nampak macam durian macam tu. So sampai sini video untuk kali ni. Jangan lupa like and share video ni and subscribe channel ni. Jangan lupa tekan bell notification untuk video baru. So korang kalau apa-apa idea untuk apa aku unboxing lepas ni, korang just komen kat bawah. Lepas tu untuk korang yang boleh tengok aku unboxing Pokemon Motaka Atomi part 1 sampai part nombor 23, part nombor 23 tu, macam biasalah ada link tu semua kat description. So korang just perlu tekan je lah kat bawah tu. And aku ada juga buat yang cupcake Pokemon dan juga donut Pokemon. Link dia pun sama semua kat description. So je lah, until next video. Bye.